sebati macam ni kita ketepikan dulu dan kita siapkan acuan dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera sahabat-sahabat semua. Kita jumpa lagi di channel Masakan Umi Hajar. Hari ini Umi nak buat kek kukus buah-buahan mini ya, menggunakan tepung biskut lemak ya. Bahan-bahan yang diperlukan: tepung biskut lemak, buah-buahan campuran, 4 biji telur grade A, baking powder, esen vanila berwarna kuning, gula, susu pekat manis dan juga butter ya. Ini saja bahan-bahannya ya sahabat. Jom kita mula. Mula-mula kita masukkan butter. Butter ni suhu bilik ya sahabat-sahabat. Kita guna butter ni 250 gram ya. Dan kita masukkan susu pekat manis. Susu pekat manis ni Umi guna 1/3 cawan ya. Dan gula ya. Kita masukkan telur secara bertahap ya. Kita tak perlu nak pukul telur ni kembang-kembang sangat ya. Biasa-biasa je. Kita masukkan lagi telur. Kita pukul butter, telur, gula dan susu ni sampai gula ni larut ya. Tak perlu nak kembang-kembang sangat. Kita masukkan tepung ni secara bertahap. Kita kacau dia bagi sekata dan sebati ya. Kita habiskan tepung ni ya. Kita masukkan esen vanila. Kita gaul dia bagi sekata dan sebati.
Kita masukkan juga baking powder. Ya, baking powder ni sebanyak 1 sudu kecil ya. Kita gaul dia bagi sekata dan sebati juga. Kita masukkan sedikit pewarna kuning ya, supaya nampak lebih cantik dan lebih ceria lagi. Dah sebati macam ni, kita ketepikan dulu dan kita siapkan acuan dia ya. Apabila pewarna ni telah sebati, kita masukkan buah-buahan ni ya. Kita masukkan sikit lagi dan kita tinggalkan sikit untuk tabur di atas ya. Apabila pewarna ini telah sebati, kita masukkan buah-buahan ni ya. Kita masukkan sikit lagi dan kita tinggalkan sikit untuk tabur di atas ya. Sekarang ni acuannya Umi nak sapu dengan butter ya. Kita sapu dengan minyak pun boleh. Kalau ada lebihan butter tu kita boleh guna ya. Kita boleh buat sapu. Saya kata kalau tak ada, kita guna minyak saja. Kita sapu tipis-tipis ya. Kita isi dengan adunannya. Kita isi 3/4 saja sebab nanti dia naik ya. Dia mengembang. Kita ratakan permukaannya ya, supaya nanti senang kita letak penambahan buah-buahan di atasnya. Dan kita letak sedikit buah-buahan di atasnya ya. Sekarang ni Umi nak kukus dia selama 25 minit ataupun 30 minit ya, ataupun sampai masak. Dan pastikan penutup kukusan tu kita dah balut dengan kainnya. Tujuannya sama sahaja supaya air wap tutup kukusan tu tidak menitis di atas kuih ya, ataupun di atas kek nanti. Kukus dia ya.
Cukup 30 minit kita tengok dia. Alhamdulillah dia dah masak dengan cantik. Kita tutup api ya. Dia hasilnya ya. Kek kukus buah mini dari tepung biskut lemak ya. Cantik, gebu dan menarik. Kita keluarkan kuih ni daripada acuannya. Dia mesti panas. Kalau mesti panas ni kita keluarkan dia senang dan mudah ya. Tapi kalau dah sejuk tu dia agak macam susah sikit. Kalau mesti panas ni kita tuang saja dia keluar ya. Maksudnya kita tuang di tangan macam ni, dia mudah je keluar. Hasilnya kek kukus buah-buahan mini dari tepung biskut lemak. Ianya sangat cantik, lembut dan gebu, sesuai untuk dijadikan teman minum teh ataupun kopi di petang hari atau bila-bila masa sahaja bersama keluarga tercinta kita ya. Umi ucapkan ribuan terima kasih dan kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera serta selamat mencuba. Tengok satu hasil dia ya, kita potong dulu. Ini dia ya. Kek kukus buah-buahan mini dari tepung biskut lemak ya. Ini rasa satu. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat sedap ya. Rasa biskut lemak dan buah-buahan dan juga butternya sangat memikat hati dan memikat selera ya.